Salam sejahtera dan welcome back to my channel. Kepada anda yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan kongsikan link video ni kepada kawan-kawan anda. So, topik hari ini saya nak kongsikan satu informasi berkaitan salah guna PAS yang dilakukan oleh warga asing. Sebelum ini banyak video-video yang telah saya berikan kepada warga asing dan warga negara Malaysia juga kena ambil tahu benda ni di mana mana-mana warga asing yang menetap di Malaysia ni, mereka perlu mengikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan. Okey, untuk topik hari ni salah guna PAS. Okey, saya mendapat mesej dia kata, boleh tak saya kerja part time sana, boleh tak saya kerja sini. Majikan saya tak ada kerja, dia suruh saya kerja dekat sini sekejap sampai ada kerja patah balik. Ada yang kata dalam video-video operasi atau video-video tangkapan, kami ada permit pun kami kena tangkap. Jadi lebih baik kami tak payah buat permit. Dan macam-macam komen warga asing yang mempunyai permit. Yang tak ada permit tu memang patilah. Itu lain topik. Ini yang ada permit. Okey, so korang kena dengar video ni betul-betul, fahamkan supaya korang boleh ikut peraturan-peraturan immigration. Okey, jadi secara asasnya mana-mana warga asing yang hendak bekerja di Malaysia perlu mempunyai PAS kerja, PAS lawatan kerja sementara, PLKS. Itu kalau nak kata dalam bahasa kampung, permit kerja. Saya cakap bahasa kampung. Kalau saya cakap PAS lawatan kerja sementara, kau bingung, apa itu pak PASnya? Saya cakap bahasa kampung, permit kerja. Okey, mana-mana warga asing yang nak bekerja di Malaysia perlu ada permit kerja. Okey, bila kamu sudah ada permit kerja, dekat permit kerja tu dah tulis kamu bekerja sebagai apa, di mana, dengan siapa, sehingga bila. Sudah tertera dalam permit itu. Dan tak boleh kerja cashier atau barisan hadapan lah. Memang dah ada dalam permit kerja. Tak percaya, kau pergi tengok. Kamu boleh kerja apa, di mana, sebagai apa, sampai bila. Iaitu permit tu hidup sampai bila. Jadi kamu hanya boleh bekerja di situ sahaja. Faham tak? Contoh, Siti ada permit kerja kilang. Dia boleh kerja kilang sahaja. Dia tak boleh bekerja di restoran. Dia tak boleh kerja ke construction, angkat-angkat batu. Tak boleh. Walaupun part time. Ada yang tanya, hujung minggu boleh tak bekerja? Saya ada cuti, boleh tak saya pergi kerja part time? Tidak boleh. Syarat PAS kamu adalah kamu bekerja di tempat itu sahaja dengan majikan itu sahaja. Faham? Itu adalah peraturan immigration di bawah peraturan 39B, peraturan-peraturan immigration. Mana-mana yang melakukan kesalahan di bawah peraturan ini, contoh kamu ada permit kerja kilang, kamu kerja tempat lain, kamu boleh ditangkap kerana telah melanggar syarat PAS. Dan bagi kesalahan ini, kamu mungkin boleh didenda di mahkamah, denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Okey, dan atau dua-duanya sekali kamu boleh kena tindakan. Dan bila ada tindakan seperti ini, kamu boleh diusir, dibatalkan permit dan diusir ke negara kamu kalau kamu didapati bersalah. Okey, faham? So ada yang bertanya, saya construction company A, tapi company A saya dapat tender dengan company B, macam mana? Okey, secara asasnya construction ni dia banyak main sub-sub. Contoh syarikat Ali didapat kontrak membuat bangunan, besar punya bangunan and then dia nak sub dekat company B, company Abu. Abu, kau tolong buatkan aku tingkap untuk semua rumah aku. So company B pun ambil. Jadi company B mesti dia meletakkan pekerja company B, kan, sebab dia dapat tender, janji dia dapat tender dan ada agreement di mana company A meminta company B untuk pasang tingkap di tempat company A, iaitu bangunan tu lah. Yang itu kena ada perjanjian, kena ada agreement, kena ada kontrak, semua kena ada. So jadi yang menggajikan kamu siapa? Masih di company B.
sebab company B telah dapat tender untuk buat kerja di sana. Okey, faham tak benda tu? Bukannya suka-suka hati kamu pergi kerja sana sini kerana sana sini. Tak boleh. Walaupun diarahkan majikan kamu, Siti, saya ini bulan kerja tak ada lah. Itu kelapa sawit buah tak ada lah. You pergi sana, kedai sana kah kerja part time lah. Tidak boleh. Sekiranya majikan kamu tidak ada kerja untuk bagi kamu, suruh bagi cuti lah. Kalau tak boleh bagi cuti, suruh buat check out memo, hantar balik. Tak ada keperluan untuk kamu berada di sini. Faham? So, video ni hanya kepada warga asing yang ada permit dan majikan-majikan yang ada pekerja. Jangan suka-suka hati arahkan pekerja tu pergi bekerja di tempat lain. Okey, so kepada warga asing, apabila dalam operasi kamu ditangkap, ada permit, katakan saya ada permit tapi ditangkap, pastikan kamu tidak bekerja di tempat lain dan sentiasa mempunyai permit di tangan kamu semasa pemeriksaan dilakukan. So, faham? Itu saja video saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk kongsikan dan subscribe channel saya ini. Okey? Terima kasih dan jumpa lagi.